Aisyah nak kongsikan 3 tips untuk kita dapatkan barang kemas dan keuntungan yang lebih banyak. Pastikan tengok video ni sampai habis, like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Antara ilmu kita perlu tahu tentang simpan emas ni, ada barang kemas, ada gold bar, ada gold wafer dan sebagainya. Penyimpan barang kemas yang mana lebih suka pakai emas sebagai barang perhiasan. Apa boleh follow 3 tips ini untuk dapatkan keuntungan lebih banyak hasil daripada simpan barang kemas. Yang pertama, tuan-puan dapatkan emas yang berketulinan tinggi. Sebagai contoh, emas 999 berbanding emas 916. Bila emas tulisannya lebih tinggi, kita dapat untung lagi banyak sebab peratusan emasnya lagi banyak berbanding emas 916. Yang kedua, kita pilih barang kemas yang jenis padu ataupun solid. Elakkan kita dapatkan barang kemas yang hollow ataupun kosong di dalam. Yang ketiga, elakkan barang kemas yang ada banyak permata. Lalunya, emas yang digunakan tak sama seperti yang dinyatakan. Sebagai contoh, barang kemas tersebut ialah emas 916, tetapi di bahagian barang permata mungkin bukan emas 916. So lagi mudah tuan-puan elakkan barang kemas ada barang yang ada batu permata. Okey, so tuan-puan yang nak mulakan simpan emas untuk barang kemas, tuan-puan boleh juga simpan dekat Public Gold. Sekarang Public Gold ada PG Jewel, kita boleh dapatkan juga emas dalam bentuk barang kemas, emas 916, emas 999 pun ada juga. Macam mana nak mula simpan tu senaja, tuan-puan boleh rujuk kepada pin video saya untuk mula simpan emas pada hari ini. Atau ada persoalan nak tanya, boleh terus kontak saya untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun emas dengan lagi mudah.